Ada ulama berpendapat sekiranya mengenakan cukai secara menyeluruh, miskin kaya satu kesalahan, maka memberi subsidi seperti tepung, beras, gula dan sebagainya secara menyeluruh juga adalah satu kesalahan. Apa pandangan Ustaz pada hal ini? Ulama yang sama juga berkata sekiranya cukai 6% dikenakan melebihi nilai zakat, maka bagaimana pula Umar Al-Khattab yang mengenakan cukai 10% di zamannya? Tuan-tuan sekalian, tentang usyur cukai 10% yang dikenakan oleh Umar Al-Khattab kepada peniaga kafir, peniaga-peniaga yang masuk ke negara Islam, dikenakan dengan usyur 1/10. Dan ini cukai berdasarkan ijtihad kepada bukan Islam, kerana mengambil kira orang Islam yang bayar zakat perniagaan, dan orang Islam dengan komitmen tertentu, sedangkan orang kafir masuk ke negara Islam dan berniaga mudah-mudah, maka mereka perlu dikenakan 10%. Dan kalau kita lihat sistem pencukaian di zaman Rasulullah dan zaman para sahabat, kalau kita namakan maksud mengambil duit, kalau zaman Nabi SAW kita tahu tak ada cukai yang diperkenalkan secara ijtihad Rasulullah. Semuanya wahyu yang berkait dengan cukai ataupun berkait dengan harta yang diambil, yang disebut sebagai zakat, khas pada orang Islam. Dan kharaj yang pertama pada tahun ke-7 Hijrah yang dikenakan kepada Yahudi Khaybar, bentuk kharaj, iaitu cukai pertanian yang dikenakan pada orang kafir, sebab mereka takkan keluar zakat pertanian. Dan Nabi SAW tidak memperkenalkan apa-apa bentuk cukai baru, tidak ada, itu je. Demikian pada zaman Abu Bakar, sehingga zaman Umar kerajaan Islam meluas. Maka di antara yang Umar Al-Khattab buat bentuk revolusi ekonomi, ialah ikut kaedah zaman Rasulullah, tanah-tanah yang dibuka oleh orang Islam dibahagi-bahagikan. Tapi zaman Umar Al-Khattab tidak dibahagikan. Bumi Iraq yang luas, yang subur, kalau beri ke sahabat, akhir semua pakat tak nak perang, nak duduk kat tempat tu. Maka diberi kepada ahli Iraq dengan syarat mereka membayar sekian-sekian kharaj, yang sebahagiannya diberikan kepada sahabat yang membuka negara Iraq. Dan juga tuan-tuan, pada pedagang kafir yang mula masuk negara Islam, berniaga dengan kemakmuran, keamanan, mereka dapat untung besar. Negara lain tak aman, negara Islam dengan ekonomi yang stabil, dengan haibah, kan dijatuhkan Rom dan Parsi. Maka ketika itu Umar memperkenalkan apa yang disebut sebagai usyur. Usyur ni 1/10 kepada orang bukan Islam yang berniaga negara Islam, tapi bukan kepada orang kafir semuanya. Kerana orang kafir semuanya ada benda lain yang disebut oleh Allah dalam Quran, jizyah. Namun cukai jizyah tidak dikenakan pada semua, dikenakan kepada lelaki yang baligh, yang mukallaf, yang boleh bekerja, tidak pada wanita, kanak-kanak. Kalau bentuk cukai pada orang kafir yang mereka tak bayar fitrah, tak bayar benda pun ringan, bagaimana dengan orang Islam? Contoh, kalau tuan-tuan lihat pada zaman kegemilangan Islam, orang kafir cuma bayar jizyah kalau mereka tidak terlibat dengan perniagaan atau sebagainya. Dan jizyah ni kalau tuan-tuan lihat, dia cuma dibayar oleh lelaki sahaja yang baligh, yang mukallaf, yang boleh bekerja. Yang cacat OKU tak kena bayar. Tapi kalau GST ni cacat-cacat orang bayar, sebab dia berkait kegunaan, penggunaan semua. Sebab itu nilai cukai ni tuan-tuan, ada beberapa asas yang kita kena tanya. Pertama, asas yang saya sebutkan tadi memberi implikasi ekonomi. Yang kedua, asas yang kita kata menjadikan dari sudut ke mana duit ini akan digunakan secara berkesan atau tidak. Sebab kita dah sebut bab mengambil, tuan-tuan boleh tengok ulasan saya tentang GST dalam video dalam YouTube. Saya ada hurai dalam kitab, satu kitab Az-Zawajir an Ikhtirafil Kabair oleh Hafiz Ibn Hajar Al-Haythami. Di situ ada huraian hadis Nabi dan sebagainya, tentang apa maksud dari sudut kesan dan sebagainya. Ala kuliah tuan-tuan, bila kita bercakap tentang mengambil harta orang, saya dah sebut Islam meletakkan suatu dawabit, suatu peraturan yang ketat bila nak ambil duit orang saya saja, tanpa sebarang muqabil, gantian. Tuan-tuan lihat, dan nak ambil zakat pun syaratnya mesti cukup setahun. Dia bukan terus zakat, tak, setahun tempohnya berapa peratus. Dan mengambil kira kekal dia punya nisab. Kalau berlaku kekurangan, dah tak bayar zakat. Dan keutamaan tu kita terus nampak zakat ke mana. Kenapa? Yang keluarkan zakat boleh terus beri pada siapa yang dikehendaki.
Tuan-tuan, cukai ni tuan-tuan tak boleh bagi siapa yang tuan-tuan nak kendaki. Dia kompos tempat. Kalau silap air bulan, dia makan pokok-pokok dia je. Silap air bulan lah. Kalau betul kita punya pemantauan, insya-Allah. Sebab itu tuan-tuan, bila kita makin lama dilimpah dengan pelbagai cukai, maka ini suatu bentuk kezaliman sebenarnya. Cukai terlalu banyak, macam-macam. Kita bimbang. Kita bercakap atas asas kebimbangan. Dan juga asas kepada mengambil harta orang dengan cara yang batil atau cara tanpa redha manusia. Sebab ini ambil harta cara tak redha. Bila ambil cara tak redha, maka kita bimbang akan ada persoalan-persoalan yang lain. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bab cukai ni saya tengok ramai dah ulama hurai, baik, buruk dan sebagainya. Walaupun ada sahabat-sahabat saya datang bisikkan saya, Syekh, cukai harus Syekh, ulil amri. Ada sahabat-sahabat saya yang buat kajian di Universiti Islam, ada yang terlibat dengan Madi Fatwa. Beliau datang, harus. Saya katakan awak sebut tentang benda tu secara atas permukaan. Saya pun akan kata benda sama. Tapi kalau kamu mendalaminya, kamu akan berfikir dua kali pula. Tuan-tuan, yang Izzuddin bin Amri Salam duk lawan Zohir Baibris Suki nak letak cukai. Demikian juga kisah An-Nawawi rahimahullah. Kisah ramai ulama yang konflik dengan pemerintah kerana isu cukai. Maka sebab itu tuan-tuan, asas cukai saya katakan, saya pernah cadangkan biar ia diteliti, biarlah kita buat seminar para alim ulama bincang cukai ni. Kalau setakat dulu kita cadang Madi Fatwa bincang, tapi kita biar Madi Fatwa ni pun dibimbang takut-takut, dia pun kira mudah je lah. Tuan-tuan, biar para ulama kita himpun semua ulama kat Malaysia ni, jangan ramai, buat muzakarah, bincang, cakap. Johor ada satu ni sekian, kita panggil semua para alim ulama, dia ada view dia sendiri, supaya kita kumpul dan kita nampak lebih tenang masyarakat bila cukai ini diperkenalkan. Ni yang jelas kita tak nak terima, yang sama-sama kita cepat terima. Oleh sebab itu, dalam saya sebut pendapat dan pandangan saya, dan sebahagian pandangan ini sama dengan sahabat-sahabat saya yang lain, dan sebagainya saya kata agak kendor, kata tak apalah Ustaz, ini maslahat negara dan sebagainya. Cuma saya katakan kalau kita boleh buat, sebab kita memang nanti ada cukai lain pula. Sekarang akan ada. Bila keterbukaan kita dengan mudah menghalalkan cukai, nanti cukai lain pula. Nanti cukai lain pula. Semua benda sama je. Sipirnya sama. Sebab itu saya katakan kalau semua para alim ulama kita, cerdik pandai kita dihimpunkan dan satu bentuk muzakarah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan, untuk keluarkan satu keputusan yang bagus, itu jauh lebih hebat, lebih baik. Tapi kenapa kita macam pinggirkan pandangan sarjana-sarjana Islam kita? Kita ketepikan mereka. Kita terus nak buat cepat sangat. Sebab saya kata bab duit ni biar teliti sungguh. Dan ini cerita ambil duit dan beri kesan. Dan ambil duit ni pula dia membabitkan semua orang miskin, orang kaya. Orang miskin kena, orang kaya kita tak bimbang sebab dia akan serakkan pada orang miskin. Ni orang miskin nak serak ke siapa? Takkanlah nak harap berim je 300.5 untuk serak setahun kehidupan dia. Tidak mungkin dia boleh serak. Kalau orang kaya saya bagi ke pelanggang saya dan naik 6% saya sekian. Maka saya cerita bagaimana kelompok miskin, bagaimana cacar marba ekonomi yang akan berlaku. Ala kulihat tuan-tuan, mungkin malam ni dah tengok anak bulan GST, esok nampak, esok jelas dah confirm 1 April. Jadi kita akan tengok, kita doakan mudah-mudahan perjalanan ini baik, ia menguntungkan sebagaimana dia dakwa, mudah-mudahan begitu. Kita bercakap atas asas kebimbangan, atas asas dia mengambil hak orang, atas asas kita bimbang, kita katakan sekian-sekian perkara, dan kebimbangan itu perlu. Sebab saya kata sebabnya duit. Tuan-tuan pun bila derma kat masjid, tuan-tuan rasa masjid ni duit aku ni guna tak guna. Kita pun berhak untuk bimbang. Sebab itu duit kegunaan umum. Kita ada hak. Sebagai rakyat saya berhak untuk bimbang. Tuan-tuan berhak untuk bimbang. Kita tidak tohmah, tapi kita bimbang. Atas kebimbangan ini tuan-tuan sekalian, kita harapkan supaya bentuk mana-mana pencukaian benar-benar menepati sasaran, meringankan beban rakyat. Kalau begitu berlaku, alhamdulillah, kita minta GST tambah lagi 20%. Sebab ringan, 6% dah ringan, tambah 20%. Kita bayar 26% pun tak apa. Kalau benar meringankan, memberi manfaat. Mudah-mudahan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.